Doa tak nak. Kalau doa je, 5 waktu. Time solat je doa, bos. Doa tu apa benda je hari-hari. Sentiasa je minta. Nak beli kereta tak yakin. Nak itu tak yakin. Dari umur 12 tahun aku nak apa je. Aku Allahumma salli ala Muhammad wa wakil. Sebab kita ada keyakinan. Kita kena habis. Kau nak minta dengan siapa? Ini cuba cakap dengan aku nak Honda Ketam. Jujur. Ya. Betul-betul pernah doa dengan Allah tak nak Honda Ketam? Belum kan? Belum. Nampak? Padahal cakap dah lama dah. Tak. Sebab masa itu Kak Bambam tanya. Main cakap kosong lah. Mana kau tak nak lah Honda Ketam tu? Bukan tak nak. Okey. Cakap kosong-kosong je lah. Cakap kosong. Mana kita tak ada lah. Terus jadi kategori macam nak target berlawan. lah. Baru. Baru pun lama dah aku dengar. Ya? Lama juga. Barulah kategori. Makna nak sesuatu tu tunggu lama dulu baru doa lah Ni tip juga ni. Nak tip aku lah. Aku kalau nak sesuatu tu aku cakap time tu, aku doa time tu, terus hari-hari aku doa. Kalau aku lah. Tapi nanti dia cakap, bos lain. Bos lain, bos. Cakap. Lupa, aku tangan ada 4. Otak aku ada 6. Lupa lah. Sorry. Mana ada otak 6? Lah, terus. Daripada kau boring, asyik cerita mistik lah, jumpa jajan, cari jajan. Apa segala, baik kau diam. Ya Allah, ya Tuhanku. Ilmunya permudahkan ya Allah. Apa lagi ilmu aku nak dapat ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini berapa kali kau terima kasih ya Allah? Jujur. Kalau tak ada, cakap tak ada. Tak ada kan? Ni ya dapat sale tadi. Satu. Kau cakap terima kasih kat Acik je lah. Bukan. Maksudnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak, maksudnya terima kasih ya Allah. Ada sebut tak? Tak ada kan? Dia nak kena dapat sesuatu baru nak terima kasih kan? Padahal hari-hari kita dapat sesuatu ni. Nyawa, Terima sihat. kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tak ada apa pun terima kasih. Dapat susah pun terima kasih ya Allah. Faham? Dia bukan mengajar. Kita ni sebaya kan. Sebenarnya sebaya ni kita kongsi je. Alah, anggap cerita kedai kopi kan.